bos. Assalamualaikum. Nama apa bos? Nama Nadim. Nadim. You pada mana asal? Pakistan. Pakistani. Ke hal hai bhai? ठीक है. बहुत अच्छा. अच्छा हो रहा. हाँ. नाम क्या है? Muhammad Nadim. Muhammad Nadim. Oh, dia ni Pakistan. You potong rambut sini ya? Potong rambut sini ya? Brother. Brother, you my brother. Nama apa? Ahmad. Ahmad. Dia mana Pakistan ah? Ahmad. Melayu. Arab kah Pakistan? Ada Pakistani ada. Dia Pakistan. Pakistani. Dia bukan Arab. Ada pula. أنت تتكلم أي لغة ملايو أو عربي؟ Arabi. أنت تتكلم عربي كيف أنت من باكستان؟ أنت من أين؟ Ana Pakistani. أنت باكستاني. أنت باكستاني. اسمك نديم. Nadim. هذا صاحب المحل. Ada mahal ada Ahmad. هذا محل لأحمد. هذا لأحمد. Wife ada في Malaysia ada. هذا أحمد متزوج ماليزيا. هذا أحمد. هذا أحمد هو من باكستاني. Pakistan. باكستاني متزوج هنا. كم سنة تزوج هنا؟ كم سنة؟ والله ممكن How many years? كم سنة؟ ممكن 4 سنوات. 4 سنوات. ايوه. هذا في كول مي هذا. عنده أطفال؟ عنده أطفال؟ لا أنا أتكلم معك. أنا أتكلم معك. لا تتصل إلي. والله لا تتصل. أنا أتكلم معك. ايوه انا عربي شويه بس. لا أنت لا تتكلم بالهاتف الآن. لا اتو فيها. لا أنا ما أريد أتكلم يعني تقول لأحمد هو يأتي لو يريد يتكلم معي يأتي هنا. أنا أتكلم معك. الو يا بك يا ده Hello, Nescafe lah. ni tak payah panggil nama di sini, tak payah telefon tak payah. عندك permit؟ لا عندك permit؟ permit halal عندك؟ لا انا لا. بلاني انا تانش بلاني. أنا تاج براني؟ لا أنا رأيتك في الداخل قبل القليل. رأيتك في الداخل. شو تسوي هنا؟ ماذا تعمل في الداخل؟ هو برادر كلام إدريس هنا. انا ايجي انا كلام تاي. أيوة. عندك بطاقة أو شغلية؟ عندك؟ برميت شغل برميت شغل هذا موجود الآن. تاج براني يعني أيوة. المحل الطعام هنا. أيوة. تاج براني. छुट्टियां. اليوم أطلع ايوه. يعني محل مغلق. لا. مفتوح. ايوه هو هذا في. أين محل أين مطعم؟ Ni, Azrael Zainah. India lah baru Qarib. kami dia. Saya pergi dulu. Qarib. Baru siap. أيوة. هذا ما اسمه أحمد. أحمد. Kita kenal sama dia yang cakap banyak bos. Dosa hancur. Jangan tipu. Ini orang pun kita kenal ini bos ah. بوس. Dia punya bos ah. هو هذا محل هذا. Eko ah. Ya, Eko ah. Bila masa hang buka kedai. Apa itu? Bila masa hang buka kedai. Ini saya buka kedai. Bila masa ni ada hancur lagu tu Ustaz. Dia ada partner dia Ustaz. Dia orang. Bukan partner, itu saya biar bang tengok pasport lah sama. Dia orang mana? Orang mana? Kat gua apa? Orang mana? Pakistan. Kawin sini ya. Sudah berapa lama kawin? Dah 15 tahun. Apa? Hancur ah. 14 tahun dia punya umur berapa? 14 tahun kawin? Oh, sudah 14 tahun. Okey, saya tanya soalan saya. Bos ni semua Saya Umur dia soalan. berapa? You Pakistan betul ya? Alhamdulillah. You mai sini 14 tahun. You sudah kahwin 14 tahun. Okey, you tanya saya satu saja, saya tanya you soalan. Boleh ya? Boleh Ahmad boleh ya? Masa you mai you pakai apa visa? Sudah. Okey, thank you. You mai you pakai visa student. You belajar mana dulu? Dulu KL. Okey, universiti mana? Distrik. Ya, universiti. Universiti KL Kuala Lumpur Santos. Portugal University Santos. Okey, apa universiti? Portugal. Orange University. Portugal? Ya. Kenapa Portugal Orange University? Malaysia mas. Orange University dekat Santos. Aku cakap Arab lah, di Portugal dia cakap. أنا أي لغة أنا أفهم بالإنجليزي ماليزي وعربي والباكستاني أنا أستطيع أتكلم بأي Tak لغة. ada apa cerita dia. أنا السؤال أنت جواب فقط. Okey. Ahmad, you mai mula-mula you pakai itu visa student visa. Ya. You belajar di University Orange University Kuala Lumpur. Okey? Ya. Betul ya? Okey. Habis you sudah belajar, you tak nak balik-balik ah. Tak ada.
You tak nak balik. Habis you belajar, you kahwin Malaysia sama orang. Betul tak? Bila you kahwin Malaysia sama orang, terus you stay Malaysia sama orang. Sekarang you sudah berapa anak? 2. Sudah 2 anak. You punya anak semua Malaysia sama warga negara. Kah Pakistan sama warga negara? Malaysia negara. Okey, Malaysia sama warga negara. You punya anak Malaysia sama negara. You sekarang you sudah 14 tahun kahwin, you ada apply itu PR tak ada apply? Belum lagi. Apa pasal you tak belum apply, you sudah boleh Saya sudah apply? apply. Okey. You sudah apply itu PR, you minta itu IC merah, betul ya? Permanent resident. Bila you apply? Tak, belum lagi baik. Saya sudah dapat file. Okey. Belum lagi. Aku dah pergi immigration. Okey. Dia cakap dia keluar coronavirus kan. Saya sudah ada file. Aku nak apply, baru tunggulah bila nanti mau proses dah. Kalau bila Okey. application Sudah kalau berapa tahun ni dalam you sudah boleh apply PR? ni saya tak tahu lah ikut immigration. Bila you start itu apply PR? Tak, saya sudah dapat file. Belum lagi submit. You belum submit apply. Belum Okey. lagi submit immigration. Ini kedai Ahmad, siapa meniaga? Saya dua bang. You sendiri meniaga. Cam, betul ya dia meniaga sendiri? Dua bang. Nampak Ustaz? Oh, you tak nak, Ahmad. Tanya tu aja lah. Tu abang Dia dia beda tak apa. Dia duk kontrol ni. Dia duk kontrol tu. Tak ada, bukan saya sewa sama abang. Anak sepeda anak cuti lah. Dia Tak duk apa, tak kontrol apa. tu. Mak muskilah ini. Baik, kita tahu. Sini orang Malaysia pun tak boleh. Oh, mana kata sekarang apa you meniaga, you bagi you punya abang lah. Abang Pakistan lah. Dua-dua saya abang. Ini yang punya abang. Dia kata dia cakap dia tak nak meniaga sini. Tak, bila saya pergi keluar, sebab saya anak dulu Batam. Saya bila balik dia, saya panggil dia mai sini. Oh, dia gunting rambut lah. Dia pun boleh gunting rambut. طيب قبل القليل لا تتكلم معي انت لا تشتغل هنا انت تشتغل في المطعم انت تشتغل في تاج المطعم ها انت تشتغل في تاج المطعم كيف تشتغل هنا Ada Ahmad dalam. Sama era, lain kali. انا كما بوليس Dia boleh kata apa kamu boleh. boleh Kak Ahmad, dia bagi tahu, saya tak tahu, dia takut Ahmad kita tahu. Tak ada, saya cakap dia bahasa Arab, dia tahu semua. Ana yatakallam bi ayyi lugha bil arabi sahih? Tak. boleh ikut, dia umur dah. Umur Ang sekarang berapa? 31 umur Ang. Mat. Tak apa saya kahwin ya. Ini Nampak kedai dah kahwin, dia eh? pun ada kerja, betul ya. You punya kawan pun ada kerja, betul ya. Itu pasal kita tanya sama dia. You ada kerja sini, mesti you ada permit kerja ke apa ke, you cerita sama kita orang. Tapi dia cakap dia tak nak kerja. Tak, aku cakap betul saya. Dia bila saya balik kampung, saya duduk Batam. Bila saya balik, saya bagi dia mai sini kerja. Sebab saya anak duduk Batam. Bila saya bini anak, saya bini kerja bicara. Saya bila balik kampung, saya bagi dia mai sini sebab dia kerja Danish Restaurant. Dia kerja bila dia tengok permit dia ada Danish Restaurant itu apa nama Pakistan Restaurant. Taj restoran, Taj ya. Bukan Danish. Danish saya punya kawan. Itu Danish Pakistan. Dia punya adik ipar nama itu apa gemuk-gemuk nama Karim. Itu saya punya kawan. Itu Karim. Saya punya kampung duduk. Itu Hanif, itu Karim yang adik depan Park Royal meniaga. Betul tak betul? Dia anda Karim. Dulu 2 biji menjaga satu, Yor. Dia anda Karim lah. You cakap lah. Dia Ini tak balik sebenarnya baru datang dia tak apa, Mai. Ini saya bagi tahu. Kita orang mai survey, kita orang mai turun. Sebab sekarang ini you tahu PKPP. Banyak orang komplain ini warga asing meniaga. Kita NGO sini, kita mai, kita buat survey. Ini haji pun saya kat naik sebab dia tak tengok. Ya, dia Saya tak kat tengok. naik semua orang. Saya duduk sini sebab 18 tahun. 18 tahun Apa pula 18? 31 duduk 18 tahun. Saya duduk mai sini sama family. Apa itu? Saya sudah lama dah tapi aku orang Pakistan. Saya tak pergi Pakistan. You Pakistan duduk mana? Islamabad. Oh, Faslaban. Okey. Saya beranak dekat Makkah. Okey. Lepas tu saya datang sini sama family. Saya study sini. Saya bini pun saya duduk di college. Saya duduk sini Batu Peringgi pun sudah lama. Dia tanya panggil pakcik, terjaga kan. Dia pun kenal saya. Saya selalu pergi dia biar makan ada kedai kan balik pulau. Aku kenal semua Oh, orang. okey. Aku kita orang tak tipu. Saya alhamdulillah. Dia bukan tak sama sekarang siapa. Ahmad. Sekarang bukan Kita masalah main, itu. Bukan masalah tipu. Sekarang Tak, kita itu orang Haji cakap. Maybe dia tipu kan. Sebab Tak, dia ini tak kita tahu. masalah. dia bukan tipu. Dia bagi tahu tadi dia tak kerja sini. Saya lalu sini, saya nampak dia ada dalam. Saya pergi kedai, saya mau cakap sama Tapi dia. saya bagi number. If you cakap macam ini proses, saya bagi detail semua asing lah negara-negara itu. You cakap. Semua orang Batu Peringgi, you cakap aku bagus. betul-betul. Batu Peringgi semua asing warga negara. Siapa itu you panggil mai datang sini, semua asing negara kerja sini. Kenapa dia orang tak pergi sana? Kenapa dia bawa mai kedai saya orang sini? Kita
kita orang kawin sini ada anak menjaga kedai kecil RM500 sewa saya ambil. Tapi kedai gunting orang tak boleh. Ya, saya faham, saya tak boleh. Bangla kenapa kita tangkap dia orang kawin sini batu tinggi banyak? Enggak abang kita Woi, woi, kita surapi semua kedai. Lu Jangan compare, cakap jangan langsi. compare orang. Lu jangan cakap langsi. Aku tak cakap. Jangan cakap langsi, ha, jangan cakap Kita langsi. pergi semua kedai kita pergi. Ya. Kita akan pergi semua kedai. You baru main dia. Bagi dia cakap. Tak apa, you cakap. Ah, jangan cakap langsi. Tadi saya duduk sini, you tapi sana itu pun pakai. Semua kita surapi. Mana? Semua kita surapi. Sekarang kita mau pergi balik. Dia tutup lari, tu kedai tadi lari kita pergi. Cakap Ahmad, cakap. Faham dia orang soal lari. You cakap. Ah, you cakap. Aku cakap saya lari. Kenapa kita orang tak lari? Sebab saya udah cakap proses betul-betul. Apa dia ada salah? Kita orang warga negara. Kita orang buat kerja sini. If you cakap itu salah, kita orang boleh tutup. Guntingnya lesen dah. Hah? Ada. Lesen company semua ada. Semua ada. Kita orang cuma cari makan sini saja. If you cakap, kita orang tutup terus. Ahmad, you tanya, you cakap betul-betul. Cuman sekarang you cakap ini batu Fringhi semua warga luar you cakap pasal tak ada ambil tindakan. Warga negara. Sebab kita orang sini cari makan. Dia pergi tanya sana, semua asing negara, Bangla, Pakistan, semua orang buat proses sini. Arab. Kita orang tahu. Arab ada, Ya. Bangla. Malaysia Medra. Malaysia ada, dia orang bagi sewa. Ya, okey, tak apa, jangan potong dia. Bagi dia cakap, cakap Kenapa Ahmad. kita pergi sana? Kita orang tebas duduk sini. Kita Dia baik. surapi semua tempat. You jangan cakap Tak apa, tak apa, Syed. Bagi dia cakap, you cakap. Apa ya, bos? Nah, okey, sekarang you cakap macam mana Dah saya dah. buat. Lu Dia mau mau cakap, tutup apa dah saya? dengar. Lu mau cakap lu punya kedai, lu cakap lu punya kedai. Lu jangan cakap kita terapi Bangla punya kedai semua. Lu jangan cakap. Kita Aku surapi. bukan cakap. Sebelah pun kita You surapi. tengok you bayar hai mahal. Sendiri cakap kita terapi Bangla lain punya kedai. Tak apa. Mari ambil Ahmad, kedai. okey. Lalu surapi semua. Sekarang ni dia cakap, kita bagi dia cakap. You cakap betul Ahmad. Sini banyak warga asing berniaga. Betul Ahmad? You agree tak saya cakap? Betul tak? Okey. Sekarang dia cakap betul. Dia cakap pasal apa kita mai kedai dia. Zam kata betul, dia cakap, saya kata kita semua kedai surapi. Mungkin sekarang ada missing tepi, nanti kita pergi. Nanti tunjuk proses. Okey. Mana dia tepat. Ya. Kita tengok. Sekarang kita nak pihak berkuasa mai kalau semua kedai mau sama-sama. Semua kedai sama. Betul Ahmad? You setuju Ahmad? Semua Tapi kedai saya pun mau tunjuk ambil. siapa buat proses ini. Sebab dia very gentleman juga, dia cakap benda yang betul. Mana kita semua kedai warga asing kita perlu turun, kita perlu tengok, kita perlu nilai. Betul tak? Yang ni yang kita mai untuk kita tunjuk warga asing saya kedai dalam Anak kenal tu. dalam ni. Aku tadi dia cakap. Hantar abang guna rambut. Okey. Hantar abang apa? Okey, ni brother kita semua ni pada batu Fringhi. Kalau orang kita tak boleh cari makan, macam mana warga asing bagi dalam negara kita? Macam mana? Kita tak boleh setuju kan benda ni. Jom. Main kat luar sana. Air tak cakap gua aja, Syam. Jangan cakap macam itu. Air. Aku cakap apa? Dapat tunggu lain minggu lah. Mai bang. Ya dah. Okay. Melampau orang wajak depan ni. Lepas tu dia pakai semua. Ni budak dia kaki polis ni. Depan ni itulah. Lepas nak goyang ingat dia tu aku kenal dia. Dia tu memang dia buat tour, dia pergi dengan member tu. Dia buat tour. Kita mau bibi. Biasa menisah bibi. Menisah bibi. Orang tu salah. Wajah itu cakap lu. Wajah. Tanya lu tak boleh sebab baru sekali. Orang ada kot. Dia baru kena salam kenalan lah tu. Ini pun menyangkut ada mana. Stemo nak jauh. Stemo nak update பண்றாங்க. இன்னைக்கு பார்த்து மாசம் போடல. ஆனா இங்க காசு வாங்குறாங்க. Ini hari kita. Sebelum saya naik tangan, ni brother kita ni orang sini. Ya. Habis tu. Nak cakap apa? Jom, jalan kan tugas. Naik.
Jom jalan. Okey, kita akan pergi kedai di depan satu lagi kedai ada. Bukan naik boleh. Okey, tak apa. Kita punya anggota cuma mai